Murtad bukan masuk keluar daripada Islam. Murtad bermasuk keluar daripada parti PAS. Saya juga sedih, merakamkan rasa sedih yang amat sangat apabila mula masuk ke dewan ini. Apabila ada seorang ahli dewan yang tanpa segan silu memanggil saya dengan murtad. Ini boleh disahkan oleh rakan adu lantikan Yang Wabi Haris, dan saya rasa Yang Berhormat Lepah pun dengar. Saya ingin mencelah Wabi Speaker. Saya sahkan. Terima kasih. Bagi mereka, perbezaan parti politik ini berarti keluar daripada Islam. Jika nak tambah. Terima kasih kepada terima kasih kepada orang baru dalam dewan. Dia ni anak buah saya dulu ni. Ada ucapan serius, ada ucapan bergurau. Oleh kerana saya kenal dia ni lama. Murtad bukan masuk keluar daripada Islam. Murtad bermasuk keluar daripada parti PAS. Tapi dia faham lain. Tak ada arah lah nak macam. Sekian. Okey, baik. Ini hujah daripada Jeka. Ini saya nak beri hujah agama sikit. Saya nak sebut pada dewan. Saya baca satu kitab seorang ulama bahasa, ataupun dalam istilah agama disebut sebagai ulama lugah. Nama dia Ahmad Ibn Faris. Ahmad Ibn Faris ni dia mengkaji, dia menulis satu kitab yang bernama Mu'jam Maqayis Al-Lughah. Ni saya baca kitab ni. Apa disebut? Ar-ra' wal dal aslu wahid mutradun man qiyas wa huwa ar-raja' syai' taqulu radda syai' araduhu radda wa samma al-murtad li'annahu radda nafsuhu ila kufru. Jengka bukan panggil saya rodal. Jengka panggil saya murtad. Dan perkataan murtad bukan boleh buat main-main ya Muhammad. Dan saya nak sebut dari segi istilah dia. Ulama dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj, iaitu seorang ulama daripada mazhab Syafi'i, menyebut dengan jelas perkataan murtad itu memutuskan Islam dengan niat dan ucapan kufur, dengan perkataan sama ada perkataan yang mengejek, ingkar atau dengan akidahnya. Hal ini yang berhormat bersandarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma rajulun qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kembalilah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Jangan buat main-main tuan-tuan. Jangan buat main-main soal perkataan murtad ini dalam dewan yang mulia ini. Perkataan murtad saya nak sebut kepada ahli dewan semua, bukan perkataan yang boleh kita buat main, bergurau dan sebagainya. Ini persoalan akidah jengka. Saya juga sedih, merakamkan rasa sedih yang amat sangat apabila mula masuk ke dewan ini. Apabila ada seorang ahli dewan yang tanpa segan silu memanggil saya dengan murtad. Ini boleh disahkan oleh rakan adu lantikan Yang Wabi Haris, dan saya rasa Yang Berhormat Lepah pun dengar. Saya ingin mencelah Wabi Speaker. Saya sahkan. Terima kasih. Bagi mereka, perbezaan parti politik ini berarti keluar daripada Islam. Jika nak tambah. Terima kasih kepada terima kasih kepada orang baru dalam dewan. Dia ni anak buah saya dulu ni. Ada ucapan serius, ada ucapan bergurau. Sial kau. Puy. Oleh kerana saya kenal dia ni lama. Murtad bukan masuk keluar daripada Islam. Murtad bermasuk keluar daripada parti PAS. Butuh faham. Butuh faham. Tapi dia faham lain. Tak ada arah lah nak macam tu. Sekian. Okey, baik. Ini hujah daripada Jeka. Ini saya nak beri hujah agama sikit.